As-Sinwar hidup berprinsip mati sebagai syahid. Setahun telah berlalu selepas Hamas mengesahkan kesyahidan Ketua Biro Politiknya Yahya Sinwar pada 16 Oktober 2024. Seluruh dunia terdiam seketika, cuba menerima berita yang pada awalnya dianggap hanya satu propaganda jahat pihak rejim. Pun begitu, ajal maut tidak mengenal sesiapa, apatah lagi Sinwar merupakan seorang pemimpin yang benar-benar beraksi di medan tempur yang sebenar. Meskipun pada ketika itu, ramai yang beranggapan terutamanya pihak rejim penjajah, mereka berfikir bahawa dengan kematian Sinwar mampu menumpaskan Hamas. Hakikatnya, sebagaimana yang dapat kita saksikan sehingga hari ini, usaha penentangan kumpulan pejuang dan kecekalan rakyat Gaza sendiri masih bertahan hebat, khususnya dalam mempertahankan tanah air mereka daripada dirampas rejim penjajah. Sinwar adalah bukti hidup yang nyata yang menggambarkan bagaimana seorang individu membenarkan prinsip hidupnya. Apabila seluruh makna keagungan terhimpun dan terpancar dalam diri seorang lelaki seperti Sinwar, maka kita dapat saksikan penutup kehidupannya juga luar biasa. Pada dirinya, ucapan tidak hanya tinggal sekadar kata-kata, tetapi dibuktikan melalui tindakan. Beliau lahir daripada madrasah yang tidak mengenal erti menyerah kalah ketika berhadapan dengan musuh sebenar. Tetap teguh bersabar mendepani kezaliman pemimpin bangsa sendiri, bangsa Arab yang telah terjerut lehernya oleh pihak musuh sehingga tidak mampu untuk melakukan apa-apa, buta dan membisu sehingga ke hari ini. Sinwar tidak memandang kekalahan-kekalahan bangsa Arab yang lalu. Beliau sedar bahawa jenayah hanya akan menjauhkan diri dari medan perjuangan sebenar dan pastinya ia merupakan satu kekalahan besar. Maka beliau bangkit, mengangkat semula panji itu dengan lafaz, Bismillah, kami bangkit untuk mengangkat panji. Biarlah agama kembali kepada kemegahannya, biarlah Baitul Maqdis kembali kepada kemuliaannya, atau darah kami yang akan tumpah. Ujian dan penderitaan yang dihadapi rakyat Palestin, khususnya rakyat Gaza, tidak membuatkan Sinwar menyerah atau putus asa. Sebaliknya, Asyahid Yahya Sinwar teguh meneruskan apa yang dimulakan oleh Al-Qassam. Bezanya, Al-Qassam pernah tertipu oleh rejim-rejim Arab pada tahun-tahun 30-an yang menyangka bahawa isu itu sedang menuju satu jalan penyelesaian. Namun Sinwar tak peduli kepada sesiapa, malah meneruskan jalannya sehingga mencapai syahid. Sinwar termasuk dalam golongan lelaki yang digambarkan oleh seorang ulama terkemuka iaitu Muhammad Al-Ghazali. Mereka mengenali hari-hari kesusahan, bukan hari-hari jamuan. Hal ini kerana telah banyak kesusahan yang pernah dilalui oleh Yahya Sinwar sejak daripada kecil, hidup dalam perlindungan bawah tanah dan pernah menyaksikan semua kekalahan Arab dari tahun 1967 hingga 1982. Serta beliau juga pernah menyaksikan keengganan mereka, malah pengkhianatan mereka yang berpihak kepada pihak musuh demi mengorbankan isu utama umat. Kepribadiannya yang unik yang telah dibentuk dengan nilai-nilai Islam telah memberikan kepadanya ciri-ciri seorang lelaki terhormat menurut ukuran timur dan barat. Dan Yahya Sinwar bukan hanya seorang yang banyak berkata-kata tetapi banyak bertindak. Beliau tidak pernah memandang pada kelemahan yang dimiliki dirinya ataupun kekuatan yang ada pada musuhnya, tapi sentiasa menatap matlamat perjuangan dengan penuh teliti dan bersedia mengorbankan jiwa demi merealisasikannya. Bahkan Asyahid pernah mencabar seorang ejen Zionis dengan berkata, "Satu hari nanti, aku akan berada di tempatmu dan engkau pula berada di tempatku." Dan kini, Yahya Sinwar telah gugur syahid ketika mempertahankan maruah seluruh umat. Dan Yahya Sinwar, engkau kekal sebagai pemimpin agung, engkau tidak mati, bahkan engkau telah menghidupkan seluruh umat dengan kesyahidanmu. Engkau telah menerangi jalan kafilah para pejuang dan barisan para syuhada demi pembebasan Baitul Maqdis. Untuk artikel penuh, boleh layari www.cgm.com.my.